Mahmoud Abu Fol merupakan seorang tahanan Palestin yang mengalami penyiksaan berat tak terkata ketika berada dalam tahanan Tel Aviv. Kisahnya mencerminkan penderitaan ramai rakyat Palestin lain yang turut menjadi mangsa kekejaman dan layanan tidak berhati perut di penjara-penjara Tel Aviv. Penyiksaan dan kezaliman dalam tahanan Tel Aviv. Abu Fol yang sudah kehilangan sebelah kakinya akibat serangan udara Tel Aviv pada tahun 2015 telah ditahan dari Hospital Kamal Adwan pada Disember lalu. Setelah beliau ditahan, beliau dipenjarakan pula di kem tahanan Sedai Taiman untuk tujuan siasatan lanjutan berkaitan Hamas. Beliau yang telah kehilangan anggota badan sehingga ke paras peha masih boleh berlari mengangkat senapang. Di sana, beliau telah diseksa dan dipukul sehingga penglihatannya kabur dan hilang secara perlahan-lahan sehinggalah beliau pengsan. Meskipun begitu, setelah beliau sedar daripada pengsan, penglihatannya masih lagi hilang dan tidak pulih. Walaupun beliau telah merayu secara berkali-kali untuk diberikan rawatan perubatan mata, beliau hanya diberi ubat titis mata yang langsung tidak berkesan. Setelah dibebaskan melalui perjanjian gencatan senjata yang akhirnya dicabuli sendiri oleh bangsa kera dan khinzir, beliau bertemu semula dengan ibu tersayang. Mereka yang hidup di dalam kemah. Abu Fol masih lagi buta dan masih belum lagi menerima sebarang rawatan lanjutan. Laporan daripada pelbagai sumber menunjukkan ramai tahanan Palestin lain turut ditimpa nasib yang sama, didera, kebuluran dan dinafikan hak rawatan. Laporan menyatakan seramai 75 tahanan Palestin dilaporkan mati dalam penjara sejak Oktober 2023. Dengan sebahagian mayat menunjukkan tanda-tanda diseksa dan dibunuh. Tetapi jumlah sebenar kematian beserta tanda-tanda diseksa adalah jauh lebih besar. Walaupun banyak bukti dikemukakan, hanya 2 kes penyiksaan sahaja yang didakwa dan tiada langsung pegawai penjara yang dijatuhi hukuman. Kesimpulan, kisah Abu Fol menggambarkan kekejaman dan betapa tidak berhati perutnya sistem penahanan dan penjara terhadap rakyat Palestin di bawah penjajahan Tel Aviv. Dalam masa yang sama, ia juga menjadi seruan kepada dunia supaya menuntut keadilan dan menamatkan penderaan kejam terhadap tahanan dan orang awam yang tidak bersalah. Sekian, terima kasih.